Satu saya tanya, Okay. bila Kak V bercinta tu, apa expectation Kak V? Sebab sorry tau kalau saya cakap ni. Okay, Sebab macam kita tahulah macam sebab bercinta tu kan dengan sejantina kan. Ya. Mungkin tak ada pengakhiran ke apa. Betul. Okay, apa expectation. Yang kedua, ya Allah, saya terlupa pula apa dia. Okay, tak apa. You fikir dulu, saya jawab yang ni. Okay. Kita bila soalan-soalan yang biasalah kadang-kadang Tuhan buat dia lupa soalan-soalan yang macam ni. Penghalang. Bahayakah yang hanyut kan sesat ni. Okey, saya jawab soalan yang pertama dulu. Apa expectation orang-orang macam ni bila mereka bercinta dengan pasangan sejenis? Alright. Setengah orang ingat, kau tak ada anak pun, kau bukan ada rahim pun, kau tak boleh ke mana pun. Sebenarnya kami tak nak ke mana-mana. Golongan macam kami ni adalah golongan yang butuh kasih sayang. Ya, bukan butuh benda lain ya. Mak guna kata ayah agak lucah ya. Dia orang macam ni kurang kasih sayang kadang-kadang. Mereka dibuang keluarga. So mereka mencari tempat untuk berpaut. Berpaut bukan maksud nak menggunakan dari segi wang ringgit. Dia nakkan kasih sayang, tempat nakkan belayan. Yelah, dekat luar korang mesti tak nak terima dia. Korang mesti hina-hinakan dia. Jadi bila ada orang yang menyayangi diri dia, yang bawa dia di bawah bumbung dia, of course dia akan terlindung.